Nyambuk mati. Cantik nyambut. Betul? Artis. Jadi apa juga produk AIA mesti protection dulu. Which is not true. Insurans untuk 3 perkara. Pertama, you live too short. Baru protection. Yang kedua, you live too long. Baru retirement. Yang ketiga, living death. Mati tak mati, nang bo tidang kui bo ti kui. Mati tak mati, hidup tak hidup. Tapi dia half death. Critical illnesses. 3 sebab orang ambil insurans. Ada cerita investment? Ada investment bagilah orang lain. Ya, tapi kita boleh kaitkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang mana investment jadi kurang penting. Contoh, education plan. Contoh, legacy. Kenapa education plan bagus? Kerana kalau kita simpan dengan SSPN, dengan PT-PTPU, dengan tabung haji, tidak ada jaminan continuity of the program should something happen to the payoff. Sebab tu our program better. Unit keras ada unit keras. That protection. Tak ada. You simpan unit keras walaupun better return, tapi kalau you tak return, Keras. maka keras. Jadi lebih komprehensif lagi education plan. Ya, boleh ya? Tapi bagus. Ya. Sebab itu macam saya bagi perspektif yang lebih besar. Hari ini cerita pasal Sanjay Tolani lebih besar. You akan tanjat you punya boboi. Satu polisi closing 5 juta. Ini closing RM50. Keluar live kat TikTok. I baru closing hari ni. Aduh. Okey, pertama program dia contoh orang tu simpan RM100 satu hari. Maka dia dapat 1 million. Kalau you tulis benefit, you tulis penuh bagi dapat banyak. Jangan tulis 1M nampak macam tak menarik. Sebab tu kalau nak cerita tentang kecantikan Mai tu, explain kecantikan dengan rambut dia, dengan gaya dia, dengan dia punya aset-aset dia. Kita cerita detail kebaikan dia, kecantikan dia, jaga mak dia semua. Baru kita kata, oh no wonder lah Mai suka dengan Mai. Itu contoh. Kita explain detail. Okay, nombor 2. Apa benefit kedua? Ya, cash Payout. payout. Dalam kes ini RM10,000 setiap 2 tahun. Kali dengan 10 kali, total RM100,000. Sekali lagi tulis penuh. Okey, nombor 3. Apa? Sekali lagi cash payout. Tahun ke-21 sampai tahun 30. Betul? Berapa amount dia? 24,000. 24,000 kali dengan 10. 240,000. Kenapa tak cerita teks dulu? Orang yang menceritakan tentang teks adalah orang yang lemah semangatnya untuk closing. Hanya nak ambil hati peniaga itu supaya dia berasa gembira untuk dapat tolak teks. Lemah. Saya tak cerita pasal teks pun. Hanya lemah je cerita pasal teks. Boleh kata menyesal pula aku tanya. Tak. Tapi sebenarnya memang betul. Orang yang lemah dalam keyakinan dia kepada this produk akan cerita teks. Saya akan ceritakan kenapa. Lagu kenapa dah? Kenapa kau bersedih? Kenapa kau okay. Nombor 3. Nombor 4. Baru cerita tentang sedikit protection. Ada Adalah hibah sikit. juga dekat sana. Kalau ambil 36,000, berapa hibah dia, Mai? 250. Abang Din. Abang Din. One clap untuk Abang Din. Baru closing. Ya, ini upon death and total permanent disability, betul? Jatuh 550,000. Betul? Ini ya. 55,000 ke? 55,000 ke 550? 550. Betul tak, Mak? Apa ni? Hibah untuk 1 juta kan? 550. Saya tak tahu. Saya tak cerita pasal mati. Betul. Sebab saya tidak ada doa di ya Allah, ya Allah, matilah kau supaya dapatlah banyak pada bini kau. Saya tak tahu. Betul ni, betul. Betul. Sebab nanti Izz akan jadi janda yang Berias. mana. Sebab 10 sehari 35,000.
RM10 sehari RM55,000. Betul ya? Betul. Tak, saya tak mau tahu sebab saya tak nak pelanggan saya mati. Sebab tu saya tak mau cerita pun. Tapi benda tu ada that benefit. Tahu tak saya kenapa tak mau cerita pasal mati? Why? Satu doa. Bukan. Mati tu pasti bos. Sebab saya dah pergi hantar, dah claim untuk orang mati. Dia tak mau. Dia pun tengok saya. Dia kata saya nak tabur orang. Sempat digiling apa? Dia kata, I'm not okay. My wife is not okay. Don't talk about the claim. I'll come back to you when we are ready. Sebulan lebih baru isi bola. Oh, ni anak dia ni. Sampai di situ tu. Tak ada orang dia bilang, Alhamdulillah anakku mati, aku dapat duit banyak. Tak ada. Aku tak jumpa. Tak ada. Tapi kalau dapat bonus tu dia kata sebenarnya dah charge kredit kad I pun dah tengah tunggu dia bayar balik kredit I nak pergi cuti dah. Dia excited dengan cash benefit. Siapakah yang masih lagi tidak menunjukkan wajahnya lain daripada Raudah? Fiza dengan Fiza. Kenapa tak tunjukkan wajah? Dah lah tak datang. Patut yang tak datang aku tak turunkan ilmu ni kecuali Raudah sebab dia minta permission. Okay, nombor 4, nombor 5. Apa lagi benefit dia? Apa ni? Maturity booster. Waiver. Okey, dia ada maturity. Okey, waiver dulu. Waiver, kalau something happen kepada Peyo, katalah bapa ambil untuk anak, maka anak tetap akan jadi jutawan with all the benefit. Yeah. Yes. Should something happen to the father upon death or total permanent disability. Okey, nombor 6. Apa lagi tadi? Maturity booster. Say Alhamdulillah. Booster ke buster? Buster Dah bohong bos, dah bohong. Double O. Saja. Kalau aku mau jadi booster pun dah bohong. Saja je. Dia perlu bagi mood booster. Betul? Maknanya at maturity dia ada some additional cash. Tak salah 300,000 betul? Ya. Betul. Lebih kurang 300,000 Ya. Tulis. Jadi dia akan tunggu sampai maturity supaya dapat that maturity booster. Boleh ya? Nombor 7. Sanja cakap dengan saya. Dia kata tengok dia. Asyik why? You better sell this product. This the product really hurt the company. Really hurt the company. And very good to the client. Very good to the agent. Please sell before they give up this program. Before they stop this program. Dia kata, we don't have this program for the past 15 years. Dah 15 tahun dah kita tak rasa 30% dia commission bagus gila babeng macam ni. Dah tak ada lah. Tak ada lah. Ya. Korang nak tahu, in Hong Kong, average commission size for most policies, average, how much? 15. 7%. Oh, Ke depan makin sikit jual medical card. Matilah nak. Sebab tu kena datang kelas saya. Tahun depan kena bayar 5,000. Padan muka yang tak nak join aku. Tak. Sama-sama. Okey, nombor 7. Untuk aku nak mengajar, aku bayar 20,000 bang. Ada repricing Mestilah kita repricing. Anwar pun timbang 500,000 naik 1 juta. Tidak, mestilah naik di AP habis kosong. Tak dapat undi langsung. Itu yang bagi nasihat tak cerdik. Yang bagi nasihat tak cerdik. Dia cuma belajar, kita kena tekan dia orang ni supaya tag lebih tinggi boleh bantu yang susah. Tapi yang sedang meniaga tu pun susah juga. Betul. Bagilah yang betul-betul tinggi. Jangan yang tak berapa nak tinggi baru nak naik kau tekan dia, letih lah dia. Tu kita kena cerdik. Kenalah cerdik. Ya, okey. Nombor 7. Apa lagi benefit? Eza. Apa lagi benefit? EG, apa lagi dia punya benefit? Boleh withdraw. You boleh Withdraw. withdrawal. Dia panggil partial withdrawal. Partial withdrawal.
Ya, withdrawal upon emergency and opportunity. Contoh, tiba-tiba adalah keluarga sakit kena bayar deposit 20,000. Udah duit ni. Perlu guarantor tak? Tak payah. Kena interest tak? Tak payah. Ada opportunity. Contoh ZZ kata siapa yang boleh ganti. Contoh ni. Kalau Abang Adi nak ganti boleh jadi Bung Karno. Contoh, segala harta yang ditinggal kepada saya 10 juta, separuh I bagi kat you. Contoh, itu opportunity. Tapi syaratnya kena bayarlah satu cincin kahwin atau Rolex harga 30,000. Lepas tu telefon, bos saya nak cash out 30,000, izin saya bos, saya nak pindah. Contoh. Opportunity tu. Ya. Korang nak tahu tak? Di antara rahsia macam mana perempuan boleh kahwin orang kaya? Nak tahu? Macam mana cara perempuan-perempuan biasa nak kahwin? Dah cakap dah tahu. Saya bagi tip. Dia dah tu buku tu. Dah tak sabar. How to marry retirement, how to marry rich people. Dia ada tulis buku. Oh, ada buku. Perempuan ni orang biasa. Dia orang kampung biasa saja. Dia bagi tahu, pertama dia kata, duduk dekat country high. Walaupun kamu terpaksa menyewa di loteng. Orang kaya kadang-kadang loteng mana dia ada bilik, ada boleh tengok apa semua, tak ada orang. Korang ni pergi tumpang sana. Boleh tak I nak tumpang dekat sini? I bayar sewa sebulan 300. Loteng tu pun tak pakai. Tikus saya duduk kat situ. Tapi kau duduk kat mana? Loteng dekat mana? Country high yang ada pas. Country high ada townhouse. Contoh, ada townhouse. You ambil, tapi cari sewa yang paling murah. Nanti hari Ahad dia ada gotong royong dekat surau, ada gotong royong. Dia tengok ni licin ni, nak kalau tengok mai dia, contoh ni. Tapi kalau kau duduk dekat Sungai Cho, tak adalah jauh. Sungai Cho mah bos dapat dulu. Dapat bos. Tapi apa saya nak bagi tu strategi pertama ni. Kemudian dia bagi tahu, you kena mingle around dengan orang kaya. Sebab orang kaya ni kadang-kadang apa masalah dia? Tak ada kawan. Dia tak ada kawan, dia susah nak percaya orang. Ya, tapi kalau kau dah sama-sama dekat surau, sama-sama mengelap cermin yang kotor tu, dia tanya, you duduk mana? Oh, I duduk dekat ni, precinct 12. Precinct terus. Kan? Kalau dulu kau duduk kat mana? Tu saya duduk dekat kampung tu ni. Apa ni, kampung durian Belanda. Durian Belanda. Contoh kan? Gadong. Teluk Gadong ke apa nama-nama kan? Kau duduk kat mana? Duduk kat Menyih ke jauh lah sikit. Contoh. Kan? Faham ya? You kena mingle around. Nombor 3. Dia bagi tahu, you kena ada hobi yang sama dengan orang kaya. Jangan cari hobi mahal. Apa hobi yang sama dengan orang kaya? Yang macam ni, abang tu, abang Sado tu ni. Hobi tu, main gym lah gitu. Kau pergilah, kau pakai lawa-lawa CST kau pergi main gym. Alah bos, RM150 sebulan. Kau pergi, kau kali 4 kali sehari pergi. Orang kali 4 kali sehari pergi, tak ada kerja. Main kuda. Contoh. Ni saya dah bagi tip ni. Nombor 3 paling penting personality lah. Jagalah personality. Ya, bukan mesti mahal. Boleh je beli tu. Saya baru ni pergi tengok Bangkok tu dia besar dia mamai. Baru RM20. Rupanya mas Bangkok RM20. Tahu? Tak tahu ya? Saya baru tahu. Saya jarang pergi beli barang-barang. Sebab saya dah banyak beli untuk mem dulu RM60,000 semua, bila hilang. Kena orang pecah rumah apa sebab kami tak ada rumah. Dia macam tawar hati. Saya beli tu dia. Zamrud tu ada 5 biji. Sebiji sini, kemudian rata tu sebiji. Yang besar sekali. Ni. Zamrud RM70,000 beli. Sayang kat bini ya. Tapi bila dah hilang, dia macam tawar hati. Tak nak belilah bang. Saya kata, Alhamdulillah. Saya belilah benda lain, rumah apa semua. Tapi dia untung. Buat rumah 4 biji, nama awak. Rumah baru ni tak nak, nama awak. Terlepas main. Ya. Kenapa cerita Pak Min? Jadi bos, Sebab ada partial withdrawal. nak kahwin orang kaya. Itu benefit bos. Ada 7 ya? Mana teks? Tak ada. Barulah saya pergi
Sah. Exempted. Upon. Exemption. PP. Exemption. Ya. Ya. Bos, adik bos dah datang. One correct untuk batik. Tax exemption Alah. subject to NHDN approval. Situ. Kau ni kan. Tulis sebagai benda yang dibenarkan untuk tax approval. Sekarang baru kita pergi dengan tulisan merah. Macam mana kita boleh dapat exemption? Memang boleh. Bukan kata tak boleh. Saya berani kata 80%, 90%-nya semua dapat. Tapi adalah sedikit yang ada poyotologi tak dapat. Ada sikit. Okey. Reason for tax exemption. Pertama, apa? EPF to DPF. Kalau EPF boleh, kenapa DPF tak boleh? Sama, same contribution, betul? Betul. Betul? Katakanlah dia director of the company. Dia contribute 11% plus 13%, 24% untuk dia punya employee provident fund. Sekarang kita tukar kepada directors provident fund. Bagi saya sebab kenapa Karpal Singh kata tak boleh? You jangan kata Karpal Singh dah mati, dia tak ada jawab. Okey? Faham? Dia berkerut lah dari ini sebenarnya saya tak tahu. Yang penting bahawa kenapa ada yang boleh, ada tak boleh. Sebab saya kata dia subject kepada approval dia. Dari segi logik yang ni patutnya mesti boleh. Sebab Hadi, you sebagai profesional, kalau the same contribution you bagi EPF boleh, kenapa same contribution director tak boleh? No reason. Oh sebab nama tak ada. Oh sebab dalam tu tak ada DPF, you baru create. Memanglah sebab dia director. Okey? Yang kedua. Okey? Yang kedua. EPF punya statement di antara yang okey, kenapa saya kata lagi boleh? Ya? Kenapa ya? EPF punya statement, it must be an approved fund. Ini saya gaduh dengan Seremban ni. LSD Seremban. It must be an approved fund. Saya kata what is, okay Hadi, you dalam investment, what is the meaning of approved fund? Selected funds yang dibolehkan oleh pihak LHDN. Okey. Betul? Tapi dalam itu dia tak mention pun macam tu. Dia bagi tu approved fund. Apa makna approved fund? Approved by who? Bank negara lah. Patutnya approved by our Constitution. our Tax Act. bukan, itu dari segi tax. Maknanya the fund must be an approved fund. Jadi saya bagi tahu, as long ini bukan yang fund yang tak berdaftar, yang tak approved by Bank Negara Security Commission, tak boleh lah. Tapi dia jawab apa? No, must be approved by me. LHDN. No, that lady. Saya yang decide approve tak approve. Okay. The only one yang saya tak boleh argue sebab dia ada kebodohan yang terpisah. CI boleh ada CI. Tapi saya tak boleh buat apa sebab dia yang approve kan, boleh ke tak boleh. Sebab each individual tax account ataupun tax punya file bergantung kepada siapa jaga you punya account. Ada dapat, ada tak dapat. Ikut suka dia je. Maknanya dia tak ikut buku juga lah. Ha? Maknanya dia tak ikut Ikut buku dia lah. punya tafsiran. Okey. Yang ketiga, dia beli policy. Okey, dia beli policy. Ya. Katakanlah EG ataupun bukan EG, tapi dia gunakan untuk charity, untuk buat masjid. Charity. Boleh tak tolak tax? Bergantung pada kalau masjid tu dapatkan LHDN punya. Dan dia ada
Ada LSDN punya ni, ada apa LSDN punya approval. Exemption. Ada. Katakanlah dia bagi kat UHA. Kita ada for tax exemption tu ada. Soalan dia boleh ke tak boleh? Boleh. Jelas boleh. Decree. Yang ini baru. Saya bagi idea baru pada Daya juga, yang mana-mana yang lain lah. Ni, gunakan UHA sepenuhnya. Yang lain saya tak pasti, tapi kalau you masuk dekat UHA, garanti boleh, sebab kita ada approval untuk LSDN punya penolakan ni. Yes. Yayasan Ustaz Hanafi bin Haji Ahmad. Tak apa, good question. Dah. Dia buat Yayasan. Dah lama dah. Oh, padahal. Yes, Sekarang sir. tak boleh lah. Ha? Ustaz. Dah lama. Dan dia ni approval dia by Datuk Najib ke ataupun I can't remember. Tapi by Prime Minister lah, masa tu dia bagi. Sekarang tak boleh ada term. Apa nama dia Badawi tu? Dolar Badawi lah, masa tu Dolar Badawi yang approve. UHA dapat. Kita pakai Dolar Badawi. Kita pakai, dia bagi tahu kena yang bagi tu mestilah Prime Minister ataupun Minister, full Minister yang bagi approval ni. Dan kita ada benda ni. Boleh tolak tak cukai? Sungguh pun begitu. Ikut suka tax agent yang jaga akaun you jugalah punya keputusan. Sebab tu subject to approval. Jangan buat muka gitu. Nanti aku tunjuk kau akan cakap, "Cih, tax ni ini orang yang lemah je gunakan agent tax." Lemah tenaga batin. Marilah saya buktikan kepada anda. Tunjuklah kepada saya mana menteri yang boleh menahan itu hujan. Kata saya dulu. Menang itu hujan. Menang itu hujan. Bukan menahan itu hujan. Dia cerita pasal tanah runtuh apa semua kan. Dia komplain lah lembaga apa ni, yang pasal kerja raya JKR tak buat, tak betul lah. Sambil dia kata, "Wahai saudara, tunjuklah kepada saya satu orang menteri yang boleh menahan itu hujan daripada tanah menjadi runtuh." Ya, semua ahli paling menggelap macam kau. Betul lah dia jawab. Tinggi iman dia. Iman dia tinggi, tawakal dia tinggi. Balik pada tadi. Marilah kita membuat matematik. Tak puas hati lagi. Bukan, yang ujung tu apa tulisan bos? Ni. LSDN approval. Tinggi kau. Approval. Tanya lagi dapat jawapan. Okey, marilah kita mengira-ngira akan berapakah sebenarnya pengecualian yang dapat yang sedang dipersiapkan gembar-gemburkan itu. Marilah kita kira. Katakanlah dia punya, dia panggil, dia ada 1 million. Contohlah, dia panggil taxable apa? Income. Kita cakap pasal income tax. Saya ambil satu paper income tax ni, 4 orang je lulus. Tahu pasal apa? Belajar 1 semester, 11 orang pergi ambil exam. Semua belajar bagi nak gila. Belajar exam tax America, keluar tax Malaysia. Mr. Post dasar tu, I'm very sorry lah, I bring you the wrong pay set of paper question. But they want you more than the same, you can try lah. Kepala otak dia can try. You can try. Saya pun jawab saya pakai logik lah apa semua kan. 4 orang lulus. Jeffrey Chu bangun, Jalil, aku yang paling banyak ponteng. Waktu aku banyak kerja-kerja, kerja-kerja UMNO apa semua ni. I think you don't have to come to class, you sure pass. Aku dengan dia, dengan ada 2 orang ni lulus. Yang lain semua fail. Dia kata, iyalah, aku baca pun ngam-ngam lulus. Paper subjek tu, Amerika punya, keluar subjek Malaysia punya teks. Memang lain lah. Ya. Cerita tentang sos keluar budu. Kayak lain dia punya resipi dia tu. Okey, marilah kita mengirakan pengiraan ini dengan sepenuh hati. Yang saudara sangat menceritakan tentang teks itu, kita dah menghabiskan masa setengah jam menceritakan benda yang tidak penting pun sebenarnya. Marilah kita mengira. 1 juta, berapakah kadar teks yang dikenakan ke atas ini company? Berapa persen? 25. Income untuk individual atau company? Company lah. 24%. Kita ada orang daripada London School Economy, dia banyak pandai. Kita ikut dia. 24%, jadi berapa teks yang akan dikenakan? 240. 240,000. Sekiranya tidak ada mendapat apa-apa pengecualian lagi, inilah juga cukai yang harus dibayar. Adakah saudara-saudara dalam ini ada sedikit faham saya bercerita? Ada? Okey, bagus. Tak, saya nak bagi tahu. Selepas pada ni kau tak cerita pasal teks lah. Ya, saya memberi jaminan kepada anda. Okey, sambung lagi.
Okey, sekarang ini oleh kerana kita ada pengecualian sebanyak, saya tulis besar-besar 36,000 satu tahun. Jadi pada 1 juta, kalau ditolak itu berapakah tinggal bakinya? Azam baki berapa yang tinggal lagi? 964. Ha? Nantilah, saya tahu lah you matematik sangat pandai. Kiralah dulu untuk yang berapa tidak berapa pandai macam Patih ni. Patih ni dia mendapat semua B, 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 C, A, orang lain semua sudah. Tak ada B, bos. B pun tak ada C. Okey, baik. C mana cerdik? C cemerdik. Cerdik. Okey, berapa? Tolak ni berapa? 964. Daripada 964, berapakah kadar yang dikenakan cukai itu? Amat. Berapakah itu? Darat 24%. Ni berapa? 231. Sama juga bukan? 24 juga bukan? Roughly. Ya. Bukan. 2-300%? Tak kan? 24%. Berapakah jumlah itu? 231. 231. Kita pun ada orang daripada engineer sudah mari. Berapakah baki yang mendapat itu, menjumlahkan dapat itu, berapakah bakinya? 9. Saya mau tulis besar-besar. Berapa? 9. Ayo, tambi, tang kecil, yang nak soleya. 1 jam saya cerita hanya untuk menjibatkan 9,000 pola cik. Lagi mau cerita test kah? Ini orang ada heran ke itu 9,000 daripada 1 juta yang dia dapat? Heran pun tidak. Tetapi oleh kerana kita lemah tenaga batin, tolonglah bos, beri saya penjelasan. Bagaimanakah dia boleh mendapat pengecualian daripada cukai yang menyebabkan saya garanti boleh closing banyak bos. Bagaimanakah caranya? Semua dia bayar 500,000 setahun. Cakap dengan dia, tak apalah. Teks tu saya bayar. Boleh tak bagi dia 9,000? Boleh. Sebab marilah kita mengira berapakah komisen dapat daripada 36,000 kali dengan 1.71. Berapa? Ada masalah kan, menjadi masalah kan kepada anda itu? Ketinggian. Ha? Apa dia? 9,000 tu dapat macam mana? Ni. Okey. Dia suka bab ni, bos. 1 juta tolak 36,000. Kira. Dapat 964. Sekarang kali dengan 24%. Dapat 231,000, betul? Betul lah tu. Apa yang betul? Berapa dapat? 24% kali dengan 964 dapat 231. Okey, kalau tanpa EG dia kena bayar 240. Dengan EG lah sangat, berapakah dia dapat pengecualian? 9,000. 9,000. Okey, 1 juta tolak 9,000. 1 juta tolak 9,000. Tak nampak betul 9,000 tu. Macam semua bosin je. 191,000. Yo. Tapi bila kita tidak meng-closing itu case, kita pun balik. Bos, kita tidak puas hati, bos. Kerana kita tidak mendapat pengecualian daripada cukai. Cuba cerita dengan saya, kenapa itu cukai? Bukan cakap awak. Awak bukan orang pertama. Semua ni sama je dulu. Bila kurang closing, cukai lah menjadi asbab. Saya tak dapat closing, tak dapat soal cukai, bos. Padahal, celah gigi je lah cukai tu. Kita tulis yang ni. Subject tu Approval. maka kita simpulkan. You save a penny. True. Nak sedang ingat, you save a pennies. Nak sedang ingat. Apa dia? You save a pennies. You save a? Penny. Pennies, betul. Dia pandai. Adik awak ni bagus. Bagus, Fitra. You save a penny. Adik Sufi ni bagus lah. Through tax exemption. Okay? You save a penny, maknanya hanya sedikit, through tax exemption. But you make million plus 7 benefit through this program. Ulang. You Save a penny through tax exemption. But you make million through 7 benefits. you make million plus 7 benefit ada X through this EG program. Beautiful? Wonderful? Colorful? Yes. Don't be fool. I like it.
Boleh? Boleh ke? Saya harap ini kali terakhir saya explain pasal Tax. lepas ini siapa tanya saya bagi tahu lemak. Lemak.